kan saya kata saya communicate dengan benda tu. Rupanya bila kita suruh dia akan minta balasan. Macam mana saya tahu? Sebab bila kita bergerak seorang, kita akan rasa macam ada benda belakang kita. Iwan tahu tak, bila kita masuk kedai lepas tu yang orang yang promoter ke apa, dia akan ikut je kita. Macam tu lah Wan. Perasaan tu. Dia nak kata perasaan tu tak juga Iwan. Sebab kadang-kadang bila saya masuk bilik air, bilik air ni kita pandang cermin kan. Okay, kita lepas gosok gigi apa ke semua kan, benda tu akan menyerupai saya, sebiji saya. Lepas tu dia senyum. Alai. Aduh, seram ni. Aku seram korang. Tak, bila fikir masa kejadian tu, saya tak jadi seram. Saya jadi macam, kenapa nak ikut lagi kan? Dia benda ni perjanjian antara apa orang kata leluhur kan. Okay, dia pernah tolong, kau tolong. Tapi macam dengan saya cakap dengan dia, kau dah tolong aku, jadi perjanjian kau tu dah settle. Jadi kau bebas kau nak pergi mana-mana. Saya cakap macam tu. Yang orang kata kalau kita ada pendamping kan, kita panggil pendamping. Betul tak orang kata bila ada pendamping, orang akan tak suka awak tanpa sebab. Dan itu yang awak lalui? Yes, itu yang saya pergi mana-mana, orang tiba tak suka. Tanpa sebab. Maksudnya kalau macam kita dah buat baik dengan orang ke apa kan, tapi yang sebelah dia akan ada ni, ada benda. So kita macam terserah lah.